Saya menyarankan tuan-tuan, kalau tuan-tuan adalah masa ke lapangan, tuan-tuan tak payah pergi jauh. Tuan-tuan melawat ke negara jiran Indonesia untuk melihat carta dia. Sebab apa tuan-tuan? Ada kebaikan tuan-tuan. Saya satu masa dahulu, saya kali pertama ke Indonesia tahun 2005. Pada ketika itu, saya bertemu dengan satu penerbit, namanya Mizan Publishing House. Maksud kami tengah bersama-sama dengan apa? Pak Fauzul, apa sekarang buku laris dekat dalam pasaran di Malaysia? Dia panggil saya bapak. Saya pun tanya dia, Pak, dia pun bapak juga. Pak, di Malaysia pada ketika ini buku paling laris adalah buku karya novel cinta. Itu sekitar tahun 2005. Tahu apa jawapan dia? Oh iya, karya romannya. Ini kayaknya seperti zaman Hamka ya. Tahun 2005, kita novel cinta 2005. Dia novel cinta zaman Hamka. Hamka, tuan bila siapa yang lahir dalam Hamka? Tuan bila zaman Hamka ni? Tahun 80-an, tahun 70-an. Masa tu novel cinta. Maksudnya apa tuan-tuan? Di Indonesia, mereka ni mendahului pasaran buku di Malaysia ni. Saya kira minimum 5 tahun. Dulu 10 tahun, sekarang sebab kita dah cepat, maka dah minimum 5 tahun mereka meninggalkan kita. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak membaca trend, antara trend yang paling bagus tuan-tuan nak ikuti adalah trend buku Indonesia. Sebagai contoh, karya Ayat-Ayat Cinta. Ayat Cinta itu karya novel Islami. Malaysia, Ayat-Ayat Cinta ni masuk sekitar tahun 2009. Padahal Ayat-Ayat Cinta sudah terbit di Indonesia pada tahun 2004. Kita 2009-2010 baru masuk Ayat Cinta. Indonesia dah makan habis dah. Ayat Cinta tu adalah karya yang cecah jualan pada ketika itu setahun 650,000. Malaysia baru 2009-2010 baru masuk. Begitulah juga karya buku agama. Buku-buku agama kita ni yang adalah pasaran ini, sebenarnya orang Indonesia dah buat 5 tahun lepas. Kita baru buat sekarang. Bila macam tu tuan-tuan, apa kebaikannya? Bila saya tuan-tuan memahami, membaca trend ke depan, maka tuan-tuan boleh merancang bukunya sekarang. Sebagai contoh, tuan-tuan kata, saya nak tulis buku dalam bidang kekeluargaan, sebagai parenting. Maka tuan-tuan kaji apa orang Indonesia buat sekarang. Maka trend itu tulis sekarang. Yakin percaya 3 tahun, 4 tahun lagi laris saja dia. Sebab apa? Kita membaca trend akan datang. Itu cara yang saya sarankan, terutamanya orang nak membaca trend. Cuma tuan-tuan, saya tak mengatakan bahawa itu 100% tepat. Sebagai contoh, PTS satu masa dahulu kami menjadikan Laskar Pelangi itu laris kat Indonesia, maka akan laris kat Malaysia. Kami terbitkan Laskar Pelangi ni sekitar tahun 2007 ke 2008 gitu. Masa tu Laskar Pelangi sudah laris dalam pasaran. Tapi tuan-tuan, Laskar Pelangi amat sedih sambutan di Indonesia. Paling tinggi kami pernah cetak 3 kali je. Sedangkan kat Indonesia beratus-ratus kali. So, tidak semestinya trend Indonesia akan dibawa ke Malaysia. Tapi mostly, terutamanya buku-buku non-fiction akan dibawa ke Malaysia. Kalau fiction susah sikit. Sebab apa tuan-tuan? Trend pembacaan fiction Indonesia dipengaruhi oleh bahasanya. Kenapa? Orang Indonesia semua, boleh kata 90 ke 90% buku dalam toko buku Indonesia adalah buku dalam bahasa Indonesia. Berbeza dengan Malaysia. Kita ni 60% bahasa luar, 40% dia bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Berbeza cara penerimaannya. Berbeza dengan buku-buku non-fiction. Non-fiction okey, sebab apa? Orang berapa dia dah beli dah buku dalam bahasa Inggeris sebagai contoh, dia tetap, kalau ada terjemahannya dia beli juga yang buku bahasa Melayunya. Tapi kalaulah fiction, dia dah ada buku bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya, jarang-jarang nak beli bahasa Melayunya. Itu juga Laskar Pelangi. Ramai orang dah beli karya itu dalam bahasa Indonesia. So susah sikit. Tapi tuan-tuan tetap boleh baca. Itu adalah yang tuan-tuan boleh buat kajian kalau nak pergi pada tahap itu.
Itu adalah ciri pertama. Maksudnya kena terlaris. Ada tanya saya pula, Cik Fauzul, kalau sebut bestseller Malaysia ni, berapa kita beri kayu ukur bestseller? Tolong abang, kalau nak sebut bestseller ni, di Malaysia ni tak ada satu standard. Tak ada. Tak pernah dikeluarkan satu standard mengatakan bahawa kalau jumlah naskah banyak ni bestseller. Tak ada. Sehingga ke hari ni. Kalau tak tahu, akan tolong abang ada jumpa kan, bahawa ini bestseller. Tak ada sebenarnya. Semuanya mengikut peristilahan sendiri, pendefinisian sendiri. Kalau di Indonesia tuan buat, saya tanya dengan bapa-bapa saya di Indonesia. Kami ambil rights dari Indonesia untuk terjemah bahasa Melayu dan kami tawarkan rights bahasa Melayu kepada Indonesia. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga sekarang sudah ada sekitar 80 ke 85 judul buku PTS sudah ada dalam pasaran buku di Indonesia yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia. Yang paling laris tuan-tuan, yang pernah diterbitkan oleh penerbit Mizan, tajuk bukunya Rahsia Bisnes Orang Cina. Terjual di Indonesia 1 bulan 30,000 naskah. Itu yang memang best seller lah kat sana. Hingga kan Tuan Anwan Singh tu memang terkenal kat Indonesia pada ketika itu. Itu rekod PTS. Dan banyak juga karya Indonesia yang kami terjemah dalam Melayu. Tuan masa tanya dengan penerbit Indonesia, Pak, kalaulah Indonesia, apakah kayu ukur best seller? Di Indonesia dikatakan bahawa kalaulah buku tu terjual setahun 1000 naskah bestseller pun 1000 naskah terjual pun dah dikira bestseller. Itu definisinya. Lepas tu itu penerbit pertama. Sejauh penerbit kedua, dia kata 3000 naskah. Itu penerbit yang kira biasa-biasa. Yang penerbit dua biasa, apa dia kata apa? Pak, saya kalau bestseller di syarikat saya minimum sisi bestseller ni sekurang-kurangnya 10,000 naskah itu dikira sebagai bestseller jualan setahun. Masa tu editor saya memang berusaha dapat 10,000 naskah. Sebab apa tuan-tuan? Masa tu kami bincang, saya dengan MDPTS, kami bincang apalah kami boleh bagi kepada staff. Masa tu kami cakap apa? Siapa dapat 10,000 naskah bestseller, editornya kami akan bagi harga hadiah lebih RM1,000. Masa tu alhamdulillah banyak pula buku bestseller. Sekarang kalau sekat 10,000, tutup mata je lepas 10,000. Dah tak boleh dah. Sekarang ni kalau kat PTS nak jadi bestseller, minimum kena 15,000 naskah setahun baru bestseller. 15,000 naskah baru bestseller kat PTS. Itu definisi PTS. Apakah pula definisi bestseller yang kedua? Buku yang mana buku menyebabkan buku itu adalah buku yang evergreen. Maksudnya jualan setiap tahun boleh cecah jualan minimum 5,000 ke 6,000 naskah consistently. Dekat PTS tuan-tuan ada beberapa buku yang macam tu. Contoh yang gambar-gambar saya tunjukkan ya, buku Pak Latif Talib, memang ini dah dikira sebagai kategori evergreen. Dr. Daniel Zainal Abidin, ini kategori evergreen, yang mana setiap tahun memang diulang cetak saja. Ini adalah buku-buku yang kami kategorikan sebagai penulis super. Maksudnya karya dia karya evergreen. Tuan-tuan kata saya, apakah karya evergreen tuan-tuan? Dalam pasaran tuan-tuan, karya evergreen adalah karya-karya yang mana ilmunya tu ilmu yang tak berubah cepat. Antara ilmu tak berubah cepat adalah ilmu agama. Itu memang kalau ikutnya tak berubah lah. Sebabnya Al-Quran sama, cuma bezanya pendefinisian. Buku motivasi, itu buku evergreen. Buku yang paling tak evergreen adalah dua buku. Pertama, buku-buku berkaitan tentang isu. Itu memang buku tak evergreen langsung. Sebagai contoh tuan-tuan, keluar isu sekarang ni, isu tentang bersih 3.0 sebagai contoh. Tiba-tiba orang terbit bersih 3.0 hari ni, mungkin pada ketika sekarang laris, tapi lepas tu habis dah. Mungkin sekarang ni isu tentang pilihan raya, mungkin orang keluar pilihan raya, mungkin pada sekarang okey, tapi tak evergreen, dia sekejap saja. Dia tak pergi panjang. Itu buku yang memang tak evergreen yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, buku yang tak evergreen adalah buku yang berkaitan tentang perisian dan gadget. Itu lagi tak evergreen. Sebab apa? Setiap tahun ada updated version. Kalau sekarang buat Windows, sekarang Windows 2010, sekarang Windows 8. Windows 8. Tengoklah tahun depan keluar Windows 9 pula.
Windows 10 pula, Windows 11 pula. Pernah berlaku tuan-tuan kat PKS, seorang pengarang kami tulis buku tentang Facebook. Hari ni dah layout siap, dah nak siap pergi cetak pun, tiba-tiba Facebook keluar interface baru. Astaghfirullahaladzim. Masa tu saya cakap kat editor saya, cakap kepada pengarang, cakap kat dia, ini adalah ketentuan Allah. Hari ni dah cetak ni, tiba-tiba Facebook tukar interface. Astagfirullahaladzim. Itu buku memang tak evergreen. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tulis buku-buku tak evergreen ni, saya nasihatkan tuan-tuan kena tulis cepat, ataupun tuan-tuan kena baca trend tu lebih cepat daripada biasa. Sebagai contoh tuan-tuan, ini satu sejarah buku BTS. Ada satu buku tajuknya Obama, terbitan BTS. Kalau siapa yang pernah baca buku BTS tahulah satu buku tajuk Obama. Obama ni tuan-tuan, pada ketika itu, masa kami dapat naskah penerbitan Obama ni, pada ketika itu Obama tengah bertanding dengan McCain. Tengah bertanding dengan Hillary Clinton. Maksudnya sebelum tu, untuk tujuan siapa yang akan mewakili parti Demokrat ke apa kan? Saya ingat. Untuk mewakili parti dia, untuk menjadi presiden. Pada ketika itu naskah sampai kepada BTS. Masa tu saya, Cik Arif, kami MD BTS, kami dapat naskah tu dari Indonesia, Mizat Publishing House. Kami fikir-fikir, kami bincang, Rik, boleh ke terbit buku ni? Tak apalah, kita try lah. So, kita pun try. Pada ketika itu tuan-tuan, kami start suntingan, terjemahan, kami bikin suntingan. Dan pada ketika itu, graf Obama naik. Daripada dia berlawan dengan Hillary Clinton, dia menang, dia bertanding dengan McCain pula. Masa tu Hillary Clinton sebagai dia punya, orang kata, orang kedua masa tu. Bertanding dengan McCain, masa tu graf dia jatuh. Masa tu tuan-tuan apa berlaku, saya kata kat editor saya, kita pendam sudahlah manuskrip. Sebab apa? Graf jatuh, kami tak terbit lagi. Dan tuan-tuan, yang menarik tuan-tuan, 4 hari sebelum Obama diisytihar sebagai presiden US masa tu, graf Obama naik. Masa tu saya kata kat editor saya, okey, sekarang pergi hantar cetak. Hari ini Obama isytihar sebagai presiden, besok buku masuk stor, 3 hari habis 5,000 naskah. Itu cara kelab buku isu. Dalam masa 2 minggu, 3 minggu, buku tu terjual sekitar dalam 10,000 ke 15,000 naskah. Kenapa? Buku tu cepat. Kami buat usaha cepat dan buku tu cepat keluar. Alhamdulillah buku tu keluar laris. Lepas tu, mulalah penerbit lain keluar buku Obama yang sama. Macam-macam nak Obama, mak Obama, anak Obama, cici Obama, semua Obama. Lepas tu, tapi alhamdulillah BTS dah makan dulu. So itu benda yang aku. Sebab tu tuan-tuan, dalam penerbitan buku, pengarang dan penerbit ni kena licik sikit. Kena pandai bau tu. Bau, istilahnya bau. Bukan rasa ni bau. Okey. Boleh bau trend, insya-Allah okey. Itu juga yang berlaku pada BTS satu masa dahulu tuan-tuan. BTS dulu adalah antara penerbit yang memperkenalkan satu produk yang tak ada dalam pasaran, iaitu produk novel remaja. Pada ketika itu, semua orang menganggap novel remaja ni novel apa? Novel dewasa tu novel remaja. Novel cinta semua ni. Tapi pada dia tu, BTS kata apa? Kita ubah. Kita buat novel remaja. Dan masa tu tuan-tuan, novel remaja taklah bagus nak jualan. Tapi bila kami istiqamah dengan perjuangan itu, alhamdulillah novel remaja naik. Dan masa itu BTS jadi penerbit novel remaja nombor 1 Malaysia pada ketika itu, di bawah jenama BTS One. Dan masa itu ramailah novel remaja-remaja lain keluar. Tapi bagi saya bukan maksudnya apa, bagus. Kerana apa? Lagi banyak buku keluar, orang ada pilihan. Sebab tu saya bagi dekat BTS, di BTS, kita tak kisah. Kalau tiba-tiba trend itu ada orang nak ikut pun, silakan. Sebab apa? Kita memberikan pilihan kepada pembaca. Kerana dunia buku Malaysia ni keknya amat besar. Amat besar. Tu semua kek-kek kat dalam. Tu semua kek-kek kat luar. Sikitnya besar ke.
Sebab tuan-tuan, kalau sebab contoh tuan-tuan nampak ada satu orang dah tulis buku ni, tuan-tuan nak tulis buku kedua, tulis je. Tak kisah, sebab bukit besar. So, tak kisah buku apa, tulis. Sebab tu tuan-tuan, saya seringkali ada beberapa penerbit datang bertemu. Dia kata, Cik Fauzul, boleh tak tolong saya? Kalau nak buat produk ni macam mana? Dan kami bagi khidmat nasihat tu. Kenapa? Tugas kita bukan kepada dollar and cents. Duit akan datang. Tapi yang paling penting adalah perjuangan itu. Perjuangan menambahkan sebanyak mungkin perpustakaan atau kepustakaan Melayu di muka bumi Malaysia. Itu perjuangannya. Yang ketiga, buku menjadikan dia pakar bidang. Menjadikan dia pakar bidang. Kalau buku yang ditulis itu tak menjadikan dia pakar bidang, masih tak tulis buku lagi. Sebab tu tuan-tuan, sebagai seorang pengarang, paling penting tuan-tuan dan puan-puan kena bersedia menjadi selebriti. Pengarang adalah selebriti, tuan-tuan. Sebab apa? Bila ada buku, dia umpama macam artis, tuan-tuan, artis. Yang mana artis dia punya CD. Dan dia ada pentas untuk dia menyanyi. Bila ada CD, barulah dia dinaik atas pentas untuk nyanyi. Kalau tak ada CD, tak ada album, orang tak jemput naik ke pentas. Macam itulah juga buku, tuan-tuan. Buku tu album untuk seorang pengarang. Dan pengarang kena bersedia dulu ada pentas. Kalau tuan-tuan tak ada penulis super, tuan-tuan kena bersedia untuk menjadi selebriti tu. Kenapa? Bila saja buku tuan-tuan itu diambil sebagai rujukan, tuan-tuan akan dipakai rujuknya. Kami ada pengalaman pengarang-pengarang PTS yang susah sangat nak disuruh berada di pentas. Apa berlaku? Pernah satu kes, ni kes yang memang legend dekat PTS. Memang legend kes ni. Ada seorang pengarang PTS yang mana dia tu dijemputlah untuk duduk atas pentas PMPH ke, itulah macam-macam alasan dia. Macam-macam alasan, saya tak ada masalah ni, ada masalah ni, datuk sakit ni, sakit, semua sakit. Hingga satu ketika saya kata pada editor saya, tolong cakap dekat pengarang tu, kalau kali ni dia tak turun, saya takkan jemput dah seumur hidup dia. Dan pengarang itu kata dia datang. So saya cakap pada editor saya, pesan kat pengarang tu pakai smart-smart, cari blazer. Dan masa tu apa berlaku, saya yang memperkenalkan dia dekat pentas dekat MPH. Saya ingat lagi, Alpha Angle masa tu, MPH Alpha Angle. Saya perkenalkan pengarang ini sekian-sekian, dia pegang mic. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Patutnya cakap sejam, dia cakap 2 jam. Sekarang ni mencari antara jurulatih, trainer yang dikenali oleh pasaran. Tak mau cerita siapa, ada orang kat sini tahu siapa dia tu. Tapi itu realiti. Bahawa bila kita ada buku, orang akan panggil. Kena bersedia. Dan tuan-tuan, apa kesannya bila orang panggil? Buku itu sendiri pun akan laris. Sebab apa? Makin lama orang yang kenal, makin ramai orang beli. Tuan-tuan saja, penting tak nama sebagai seorang pengarang? Ada orang kata penting tak? Penting kan? Okey. Saya kata tidak. Sebab apa? Kami ada satu buku, tajuk buku tu Ya'juj dan Ma'juj, bencana di sebalik gunung. Siapa pernah baca buku ni? Ada tak sini yang pernah baca buku tu, Ya'juj Ma'juj? Pernah kan? Siapa pengarangnya? Pengarang pun tak ingat. Sebab apa? Pengarang ni nama Wisnu Sasongko. Pengarang itu tuan-tuan dah ada Jawa. Nama Jawa dia tu, Jawa-Jawa sini tak guna. Wisnu Sasongko. Orang sini pun tak kenal siapa Wisnu Sasongko. Tapi bukunya berlaku terjual kat pesta buku antara masa 2009, dalam masa 10 hari 1000 naskah terjual. Benda ni tuan-tuan bukan isunya kepada nama, isunya kepada konten. Kalau tuan-tuan punya konten bagus, yakin percaya orang cari. Itu penting tuan-tuan. Dalam hal ini, tuan-tuan kena tahu macam mana untuk mengolah konten menjadi bagus. Itu amat penting. Dan tuan-tuan,
Yang tadi saya ada 3. Yang paling besar ada satu lagi, ialah apa? Seorang penulis super kena ada banyak buku. Kalau tuan-tuan nak jadi penulis super, ada satu buku, tak boleh jadi. Sebab apa? Satu pepatah Tamil mengatakan bahawa kalau hanya sebatang pokok getah, takkan jadi estate. Betul ni, pepatah Tamil ni. Pernah satu kali saya bagi ceramah ni, saya buat bengkel tulisan 3 hari dekat UUM. Seorang peserta tu memang orang India. Saya cerita pepatah ni. Dia kata, Mr. Fauzi, you tahu ni? Dia cerita lah, saya tak tahu apa. Kalau hanya sebatang pokok getah, takkan estate. Kalau hanya satu buku saja, tuan-tuan takkan terkenal. Sebab apa tuan-tuan? Dekat kedai buku, dekat toko buku, orang susun buku macam mana? Yang buku tak? Orang susun buku macam ni. Dia orang tengok spine. Orang tak tayang macam ni. Kecuali pesta buku, dia orang tayang macam ni. Sebab semua tu penerbit buku. Tapi kalau orang pergi ke MPH ke, Punya-punya ke, orang tayang buku, dia tengok kat kulit, dekat mana? Dekat dia punya tulang belakang dia. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada satu buku dia, tersembunyilah buku dia situ. Tapi kalau tuan-tuan ada banyak buku, baru orang nampak kewujudan tuan-tuan. Tuan-tuan kata, Cik Fauzul, buku pertama saya tak laris Cik Fauzul. Saya ni rasa putus asa lah. Tuan-tuan, isu buku laris-laris ni mungkin bukan buku pertama. Mungkin buku kelima nanti baru laris. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Syaruhan yang boleh dapat Datuk tu. Syaruhan ni, filem pertama kedua tu, Din Wali Dul Hanya Jayenggi tu, orang tak tahu pun. Filem pertama yang orang kenal adalah Kush-Kush Matahir. Lepas Kush-Kush Matahir tu orang tahu, baru orang cari balik filem yang dulu. Din Wali Dul Hanya Jayenggi, Bazigar, cerita baru orang cari balik. Macam tu juga tuan-tuan, contohnya Dan Brown. Dan Brown, buku Da Vinci Code itu adalah buku kedua dia. Buku ketiga dia siap. Buku ketiga dia. Buku pertamanya adalah Angels and Demons. Yang kedua Digital Fortress. Yang ketiga Da Vinci Code. Bila Da Vinci Code laris, baru orang cari balik Angels and Demons. Sebab tu tuan-tuan, kena konsisten. Kalau lah buku pertama tak laris, tak apa, tunggu buku ketiga. Tanyalah Zamri Muhammad, buku berapa baru dia laris. Zamri, buku apa tadi? Buku berapa yang bayar laris sekarang? Yang keberapa? Yang berapa yang dia betul-betul laris dah? Buku kelima baru laris. Buku pertama, kedua, ketiga, empat itu orang tak tahu pun. Buku cinta-cinta dia tu lah. Orang tak tahu kewujudan dia. Tapi buku kelima baru laris. Tapi tuan-tuan, itu realiti. Bahawa bila dah buku kelima dah laris, orang cari balik, Cik Zamri dia buku apa lagi? Saya nak baca lah Cik Zamri. Barulah rasa sedap. Buku boleh. Sebab buku kelima sedap. Itu realitinya. Dia tuan-tuan kena istiqamah dalam perjuangan ni. Bukanlah kalau buku pertama tak laris, langsung sudah habislah hidup aku sebagai seorang penulis. Dan tuan-tuan, satu perkara saya nak pesan kepada orang-orang yang baru nak tulis buku, isu putus asa itu salah satu isu putus asa yang berlaku. Keduanya, kadang-kadang mereka putus asa kerana mereka silap memilih penerbit. Sebab apa? Besok penerbit dalam Malaysia ni tuan-tuan, kalau yang berdaftar di bawah MABUPA, Malaysian Book Publishing Association, ada kurang lebih 168 penerbit. Yang berdaftar bahawa bahagian buku teks ada lebih kurang 600 lagi. Ramai penerbit di Malaysia ni. Tapi disebabkan tuan-tuan berada dalam bingkai yang dianjurkan oleh pengarah penerbitan PTS. Nampak PTS je lah sekarang. Tu nampak tu, anak Muslim ada, Ludi, Sasbadi ada, banyak penerbit. Pernah satu kes tuan-tuan, seorang pengarang kami, dia call saya, Cik Fauzul, saya rasa saya tak nak terbit buku lah. Sebab apa?
saya hantar kat PTS reject. Saya tanya balik, tuan tulis buku apa? Buku saya tajuknya Makroekonomi SPTN. Tuan-tuan puan, PTS media dulu memang tak terbit buku bersilibus. Yang terbit buku bersilibus ni contohnya Sasbagi, Pelangi, Oxford Fajar, Marshall Cavendish. Ini penerbit buku bersilibus. Kalaulah penerbit buku silibus, memang dia ambil lah buku SPTN. PTS tak ambil. Jadi janganlah tuan-tuan disebabkan tuan-tuan tersilap hantar, sedih sendiri. Sebabkan silap hantar. Itu benda tuan-tuan. Dalam penerbitan buku ada banyak penerbit. Tuan-tuan kat luar sana tuan-tuan pergi jumpa dengan setiap penerbit. Semua ni penerbit yang bagus-bagus tuan-tuan. Mana-mana penerbit yang buka booth dekat PwC ni, ini adalah penerbit genuine. Yang betul-betul genuine. Yang memang mereka ni ada buku. Sebab itulah mereka mampu untuk pamerkan kat pasar buku. Kalau penerbit itu penerbit yang Alibaba, hanya tunggu kontrak buku saja ada, banyak kan? Saya ramai kawan macam tu. Tapi yang betul genuine ini, yang semua ada kat pasar buku ni yang genuine. Mereka ini adalah pakar dalam bidang mereka. Maka tuan-tuan berkenalan dengan mereka, bahawa inilah penerbit-penerbit yang tuan-tuan boleh jadikan salah satu choice, salah satu pilihan untuk menerbit dengan mereka. Tapi tuan-tuan, masing-masing ada cara masing-masing. Jangan pula cara PTS digunakan kat Bluti caranya lain, Dari Ilmu caranya lain, Teladi Biru caranya lain. Maksudnya masing-masing ada dipanggil sebagai publishing house style, gaya rumah penerbitan. Lainnya ada cara masing-masing. Sebagai contoh, PTS, kami hanya menerbitkan buku dalam bahasa Melayu tinggi saja, menggunakan bahasa Melayu tinggi. Maksudnya tak boleh menggunakan singkoh-singkoh ni. Nak, tak, PTS tak ambil. Ni, tak ambil. Sebab apa? PTS percaya begini, kalaulah kita nak bercakap macam tu, bercakap harian pun kita bercakap macam tu. Dalam buku, takkanlah kita nak perkenalkan kepada anak-anak bangsa kita bahasa yang sama. Ini benda yang bagi saya PTS pegang betul. Sebab tu tuan-tuan, komik PTS, tuan-tuan baca lah, kami memang menjaga betul bahasa tu. Dan tuan-tuan, apa kesannya? Ini kesannya tuan-tuan. Mengapa PTS pegang betul bahasa Melayu tinggi ni? Satu masa dahulu, komik nak masuk dalam sekolah, cikgu marah. Cikgu kata apa? Kau baca komik, for sure kau punya bahasa teruk nanti. Itu pandangan orang-orang cikgu-cikgu dahulu. Tapi disebabkan kami membina trend itu, PTS membina trend itu, alhamdulillah, komik sekarang ini, cikgu kata, kau nak cari komik M. Dan tuan-tuan memang, saya tahu tuan-tuan tentu mahu nak tengok komik M lepas. Bagaimana PTS menerbitkan komik-komik yang menggunakan bahasa Melayu yang baik. Ini kesannya. Dan alhamdulillah, jualan buku komik M PTS ini makin hari makin naik. Hatta saya dapat report, contohnya dalam salah satu bukunya Super Safi, rekod jualan pada setiap pameran minimum jualan 130 naskah sekarang. Itu kesan kenapa sekolah menerima buku macam tu. Ini perjuangan PTS, tak sama dengan orang lain. Tapi mungkin sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa penerbit yang dah boleh ikut trend tu. Sebab tu tuan-tuan, house style lain cara ni. Dan tanya mereka, mengapa mereka gunakan house style? Sebab masing-masing ada hujah masing-masing. Jadi tuan-tuan, kena pilih mana penerbit yang tuan-tuan nak terbit.